So nasi hari ni kau tengok Alhamdulillah cantik. Kalau nasi yang keras-keras macam ni, kau bagi nasihat kat korang semua peniaga-peniaga nasi. Ni ke nasi-nasi apalah kan. Contoh kalau kau nak masak, tengok bahagian atas ni kan lembut betul. Yang ni kan jadi padat kan. Minta tolong korang, kau jangan potong macam ni. Kalau potong macam ni, potong lah. Contoh potong Nampak? Nasi tu akan jadi putus. Faham? So jangan buat macam ni. Better kau slow. Macam ni. Baru nasi tu berdarah elok. Ini tips yang saya guna untuk orang peniaga mana-mana lah. Nasi apa-apa pun. Kau tak nak bagi nasi korang patah, tarik slow. Ini kalau dah bergetul macam ni, jangan potong macam ni. Potong macam ni, tekan macam ni. So dia akan bergetul. Sekejap aku bagi satu contoh yang bergetul ni contoh bergetul kan. Jangan potong macam ni, tekan macam ni. So ni macam getul ni kan. Tekan macam ni. Baru beras tak patang, nasi kekal cantik ni. Kesan pada potong, nampak? Dia pada jadi potong, jadi putus. Dia putus-putusnya, tu cantik. So kalau berniaga nasi, insyaAllah boleh buat macam ni. Jangan tak boleh rasa. Assalamualaikum.